anda lebih seronok belajar. So what are the digital material you want to create so that your students are very eager to learn, very encouraged to be learned. Okay, so jadi itulah yang kita mau kongsikan untuk pada hari ini. Okay, jadi untuk slot seterusnya kita pergi kepada Puan Lu. Puan Lu akan kongsikan satu bahan yang telah kami hasilkan sebelum ini. Okey, dipersilakan Puan Lu. Ya, kita tunggu Puan Lu kongsikan bahannya. Okey. Halo, okey. Selamat pagi semua. Ya, untuk sesi seterusnya kita akan kongsikan bahan-bahan yang ada lah, bahan-bahan yang projek Canva yang pernah kami buat. Okey. Okay. Projek ini adalah projek yang saya share screen dulu lah. Share screen first. This is can you see? Sekejap lah. Okay, right. Okay. Saya percaya semua boleh tengok lah screen ini. Okay. Jadi satu projek yang kami mau kongsikan dengan grup ini ialah berkenaan dengan gallery jigsaw. Okay. Digital jigsaw gallery walk. Okay. Ini yang kita menggantikan gallery walk yang fizikal itu kepada dengan menggunakan digital lah, iaitu Canva. Okay, dan projek ini sebenarnya adalah hasil daripada kami, okay, Sir Santana, myself, Dr. Jahari, Dr. Rozia and Puan Juvinia. Okay, okay. Dan ini adalah pencapaian projek kami. Okay. Sebenarnya projek ini dia adalah projek yang sangat simple lah, di mana kita akan menggunakan digital gallery walk yang secara digital, okay, aplikasikan Canva. Sebab pada masa-masa tertentu mungkin kita ada kekangan ruang fizikal atau kekangan bahan-bahan. Jadi kita bolehlah gunakan tool digital ini, Canva ini untuk mengganti. Ya, ini adalah isu-isu dia. Okay, okay. Cabaran sebelum projek. Okay. Ini adalah objektif projek dia. Okay, objektif pertama ialah meningkatkan bilangan stesen yang dilawati. Okay, sebab secara fizikal itu mungkin kita ada tidak dapat melawat mana-mana Canva, mana-mana gallery walk atau kumpulan yang kita akan pergi, tapi bila digital ini kita bolehlah melawat bila-bila masa. Dan di sini kita buat sedikit survey. Ini adalah pencapaian survey tersebut. Dan dia dapat integrasikan Canva dalam gallery walk, sebab dalam Canva gallery walk ini kita menggunakan stiker. Stiker untuk beri komen, untuk beri cadangan kepada setiap Canva, setiap kumpulan gallery walk yang ada. Jadi bila-bila masa saja kita boleh letakkan stiker tersebut. Dan untuk ini kita ada menentukan warna-warna stiker. Contohnya untuk stiker yang kita memuji, kita nak memberi penghargaan, kita letak hijau. Kalau stiker-stiker yang kita rasa kita nak kumpulan ini boleh buat penambahbaikan, kita letak stiker merah. Stiker-stiker ini adalah stiker Canva lah. Ini saya rasa kebanyakan kita tahu. Kemudian untuk meningkatkan kualiti jawapan pelajar, mewujudkan amalan pembelajaran berterusan, menyediakan template digital untuk pensyarah. Ini adalah objektif Canva kita. Seterusnya, Okay. Saya rasa tanpa melengahkan masa, kita terus pergi tengok projek kita lah. Daripada penerangan ini, bagus kita terus ke Canva. Gallery walk saya rasa semua orang pun tahu. I tukar this one ke. Alright. Ini adalah hasil daripada hasil kerja daripada apa yang ada lah daripada projek tersebut. Mula-mula kita masuk kelas dan pensyarah akan bagi maklumat lah berkenaan dengan topik-topik yang akan dibincangkan.
Jadi maklumat umum, okay. Kemudian pelajar akan dibagi kepada kumpulan dan setiap kumpulan ada task dia tersendiri. Jadi task dia ialah pelajar ini mereka perlu mendapatkan maklumat, okay, daripada maklumat itu sebenarnya sudah disediakan, okay. Ada sedikit maklumat, okay, disediakan oleh pensyarah yang mengajar, okay. Pelajar ini boleh dapatkan maklumat daripada nota-nota yang cikgu sediakan di dalam bentuk Canva jugalah, okay, slide nota tersebut, dan mereka boleh juga pergi surf internet, okay, untuk dapatkan maklumat yang tambahan. Jadi apa yang mereka buat ialah tugasan mereka ialah mereka kena hasilkan poster-poster, okay. Di dalam poster itu ada maklumat terhadap subtopik yang mereka assign, okay, assign untuk dapatkan untuk buat sorry, I can see that. Alright, okay, untuk buat poster tersebut lah. Jadi bila mereka sudah hasilkan poster itu mereka boleh hasilkan dengan apa-apa sahaja, ya, dengan apps, okay, apa-apa apps daripada Canva pun sendiri pun kita boleh menghasilkan poster, okay. Kemudian mereka paste ke dalam sini, okay. Selepas itu, okay, selepas paste ke sini, okay, akan ada stiker-stiker begini, okay, yang dibagi oleh rakan-rakan lain, okay. Ini yang kita boleh lihat lah. Kemudian selepas quiz ini, okay, mereka akan bentangkan poster tersebut, okay. Selepas itu mereka akan jana quiz, okay, quiz daripada poster tersebut. Okay, dan quiz itu sebenarnya boleh juga dijana dengan Canva lah. Okay, kita janakan dengan Canva dan dapatkan hasil daripada quiz tersebut. Right? Jadi ini merupakan contoh-contoh yang kita boleh lihat. Okay, ada beberapa masa itu macam kalau tidak silap ada berapa kumpulan, 7 atau 8 kumpulan. Okay. Jadi apakah kelebihan Canva, gallery walk di dalam Canva ini? So kelebihan dia ialah selain daripada kita berbincang di dalam kelas, okay, dan kita mendapat maklum balas secara segera, okay, daripada kawan-kawan, benda ini kita boleh simpan dia, okay, di dalam Canva kita, dan link itu akan dikongsi oleh pensyarah, dan bila-bila masa sahaja bila kita merasakan kita nak kita nak rujuk balik, okay, bahan-bahan ini sebelum misal kata sebelum peperiksaan ke, okay, atau bila kita nak buat ulang kaji ke dan sebagainya, kita boleh rujuk balik bahan-bahan ini dengan segera. Dan bahan-bahan ini disebabkan dia ialah bahan pembentangan kita, okay, atau bahan pembentangan kawan, bahan ini akan menjadi bahan yang lebih relevan dengan kita dan kita lebih mudah ingatlah facts tersebut. Okay, right? Okay, dan di sinilah kalau ada penambahbaikan semua atau penambahan kita boleh buat. Okay, lebih kurang beginilah kita punya fungsi Canva di sini. Okay, dan bila kita buat survey, didapati pelajar yang menggunakan Canva ini mereka setujulah dan mereka very excited, okay, because kita generasi digital, okay, dan apa yang digunakan ini adalah benda-benda atau tools-tools yang baru dan sangat memudahkan, right? Okay. Ada apa-apa pertanyaan ke, ada apa-apa yang kamu nak cakap berkenaan dengan projek ini? Hello cikgu. Yes. Projek ini ialah dalam kumpulan ataupun individu? Projek ini adalah projek kami, okay, dalam kumpulan. Ada 5 pensyarah yang terlibat masa itu. Tapi projek kamu adalah individu, kalau kamu hasilkan adalah individu. Tapi yang kami tunjuk ni yang kami buat dalam kumpulan. Okay, thank you. Ya, okay. Ini antara projek yang kami share dengan, nanti task kamu ada lagi, okay? Task kamu bukan begini. Task kamu ada task yang tertentu, okay? Okay. Baik, saya serah balik kepada Cikgu Santana, okay? Atau adakah Dr. Adele di sini? Yes, Dr. Adele, okay? Okay, kita teruskan dengan Dr. Adele. Dr. Adele?
Good morning, Puan Lo, boleh dengar suara saya? Boleh dengar dengan jelas. Lo? Boleh. Oh, Puan Lo, Puan Lo mau selesaikan dulu atau saya kemudian atau saya masuk sekarang? Sebab, hello, Ya, Dr. Puan Adel Lo. boleh dengar. Ya, I think line kami, tidak ya, Kamu kami mau cadangkan selesaikan Dr. dulu? Ya, kami cadangkan Dr. Adel masuk dulu lah. Oh, sebab Okay. apa tuh? Saya mau cari tempat dulu, lain di sini tidak. Oh, kamu ada Okay. lagi mau kongsikan? Ada lagi kamu mau Okay, kongsikan? kami teruskan dulu. Nanti Dr. Adel ready, nanti masuk ya. Okay. Ya. Okay, thank you. Sekejap, Pak. Okay, kita teruskan ya. Okay. Jadi terima kasih Puan Lo tadi kongsikan dengan Gallery Walk ya. Gallery Walk kita buat Canva secara ataupun e-Gallery Walk lah. Dia buat melalui Canva. Okay, selalu kalau Gallery Walk kita buat secara fizikal ya. Jadi setiap pelajar mungkin sudah buat kerja dia, jadi rakan-rakan pergi melawat setiap tempat dan mereka belajar ya, mereka bagi komen. Tapi ini adalah e-Gallery Walk, bermakna mereka berbincang dalam Canva, lepas tu setiap kumpulan pergi melawat dan mereka bagi komen ya, mereka tinggalkan sticky notes dan sebagainya. That's quite interesting. Okay, sekarang kita teruskan ya tentang projek yang mungkin bakal kamu buat. Okay, bila kamu hasilkan projek di Canva, jangan fikirkan template dulu. Fikirkan template mana cantik, apa ya, itu semua tak payah sebab itu semua adalah designer. Kamu bukan designer, kamu adalah educator designer. Artinya apa yang kita kena fikirkan adalah kita punya sasaran, kita punya pelajar, lepas tu hasil pembelajaran, apakah kandungan, apa aktiviti, apakah sumber digital, dan akhir sekali mesti ada pentafsiran ya, mesti ada penilaian. Jadi apabila kamu hasilkan projek kamu gunakan Canva, pastikan benda-benda ni ada objektif, ada kandungan, ada apa aktiviti yang kamu buat, apa sumber digital yang kamu gunakan, dan juga ada pentafsiran ya. Itu semua mesti ada. Jadi kamu boleh buat macam rakaman video kalau Canva kamu bagi prompt, kamu bagi kandungan-kandungan, jadi dia boleh hasilkan satu video untuk kamu ya. Dan kamu boleh gunakan wajah kamu sebagai AI ya, wajah AI seolah-olah kamu yang bercakap macam kamu ada buat dulu untuk kelas fizik saya dulu kamu ada buat contoh-contoh itu saya rasa. Okey, jadi sekarang sebelum kita buat projek, saya nak tanya kamu fikirkan bidang khusus kamu, iaitu sains ya. Dan kali ini kamu akan buat sains Earth and Space. Jadi antara tajuk yang kamu akan buat dalam Earth and Space adalah Silo 3, iaitu The Evolution of Astronomy. Ada berapa subtopik sana? 1, 2, 3. Kamu boleh nampak ada 3 subtopik di sana. Lepas tu tajuk nombor 5 The Universe, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subtopik. Okay. Dan juga untuk tajuk 7 The Solar System, ada 1, 2, 3, 4. Sini 7, 11, 1, 2, 3. Jadi semuanya ada 14 subtopik ya. Kamu boleh nampak 14. Jadi kalau seorang pilih satu subtopik pun dah 14 ya. Okay, saya cuba kira balik. Darren, can you count how many subtopic? Number 4, So, Santi, number you 5, want to share screen? Okay, can also. Okay. Okay. 14 subtopics. So. Yeah, 14 kan? Yeah, that's what I said. 14. Let me share the screen first. Okay. Yeah. You can see kan? Yeah, now can. Okay. So di sini ada space, ada 1, 2, 3 subtopik. The universe ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 subtopik. Ada lebih saya rasa. Let me check. 7. Di sini ada 3 lagi 1, 2, 3, 4. Altogether 14 subtopik di sini ya. Okay, kita mau 15 kan, atau nanti pelajar STP yang masuk mungkin. Okay, so setakat ni ada tak yang boleh bahagi dua? Let me check Star constellations, measurement of distance. Sekejap.
Mana tajuk besar ancient story. Okay, saya ingat tajuk 4 Tajuk 4 ni ada banyak, terutama contribution of astronomers, the latest development of astronomy. Ini adalah tajuk yang besar. Di sini ada dua pelajar. Maksudnya contribution of astronomers boleh buat oleh dua pelajar, bermakna diorang boleh bagi-bagilah dia punya tajuk dia. Dan the latest development of the astronomy pun boleh buat oleh dua pelajar lah. Okay, so Darren, all together you have 15 topics here, 14 topics, but topic number 4 ni boleh buat oleh dua orang Okay, good. So satu lagi subtopik adalah ini the solar system, ada sini ada 4 Okay, good. So inilah saya rasa tajuk yang kamu boleh gunakan. Okay. Dan kamu nak gunakan tajuk ni, projek ni, dan kamu nak buat video ke apa ke, I think I leave it to your creativity. Okay. Jadi kalau kita nak menghasilkan video sorry, saya stop sharing Okay, pernah tak buat video gunakan Canva? Siapa yang pernah? Okay, saya tanya Lim Zining. Hello Lim. Ya, cikgu. Ya. Pernahkah hasilkan video gunakan Canva? Short Tidak, video? cikgu. Tidak. Oh, Leo pernah hasilkan video? Hello Leo. Erwin. Hello Erwin. Ya. Tidak. Tidak pernah. Mana Leo? Leo mana cikgu? Ya, mana Leo? Oh, ada dua. Mana satu Leo? Oh, okay, Leo. Okeylah. Leo pernah hasilkan? Liu Junyang. Liu Junyang. Ya, pernah hasilkan? Video tidak pernah. Video. Okey, kali ni kalau begitu saya mencabar kamu untuk hasilkan video 1-2 minit sajalah, tak payah banyak. Once kamu sudah ada content, semua sudah ada, jadi gunakan sebagai prompt untuk hasilkan video AI AI. Saya tidak tahu Delima mungkin dia berapa lama dia boleh bagi. Saya rasa kalau dia macam ada AI, dia hanya limit video tu untuk berapa minit saja ataupun beberapa lepas tu next day kena sambung balik Tapi cuba tengok kalau Delima adakah dia boleh bagi boleh hasilkan video yang lebih panjang Okey, jadi tips untuk menghasilkan video pembentangan beberapa tips. Okey, antara tips yang kita boleh kongsikan adalah bagaimana kamu menghasilkan video gunakan Canva mungkin kamu boleh tengok mana-mana YouTube, untuk belajar, tapi kamu ada perancangan A to Z, kamu kena bagi prompt dia dengan betul kamu kena rancang, iaitu kamu ada set induksi, lepas tu kamu ada kandungan, lepas tu kamu ada tutorial mungkin kamu boleh video tu boleh tanya soalan. Jadi kamu kena langkah-langkah tu mesti jelas Okey, langkah pertama adalah tujuan. Okey, siapa kamu punya audience? Kalau untuk MK Earth and Space, kamu punya audience tu siapa? Mungkin kamu boleh fikirkan audience tu adalah mungkin sekolah rendah. Okay, kalau kamu hasilkan bahan yang tadi Earth and Space itu, kamu boleh rujuk kepada sekolah rendah punya syllabus dan kamu boleh gunakan itu sebagai audience kamu. Katalah kamu hasilkan video tu untuk tahun 5. Jadi kamu kena tengok tahun 5 dia punya kandungan sejauh mana mereka sentuh dan kamu boleh gunakan itu sebagai kamu punya audience tujuan audience dia. Berapa lama video tu? Jadi untuk kali ni janganlah lebih daripada 2 minit 1 minit cukup. 1 hingga 2 minit sudah memadai Itulah tujuan Tujuan adalah siapa kamu punya audience. Okey, kamu tentukan Okey. Langkah 2 adalah gunakan Gemini untuk membantu idea. Kamu jangan gunakan ChatGPT untuk projek ini kita gunakan Gemini Gemini kita gunakan semua Google itu kita gunakan Canva dan kita gunakan Gemini Jadi kamu boleh buka Gemini, lepas tu minta Gemini buat minta cadangan untuk menghasilkan satu video yang suruh dia bagi cadangan untuk menghasilkan satu video Ini contoh contoh
saya seorang bakal guru sekolah rendah. Okay. Cadangkan struktur video pembentangan 2 minit untuk menerangkan tentang konsep contohnya galaksi, okay, kepada murid tahun 5. Gunakan bahasa yang mudah dan bagikan kepada mungkin 5 slide ke apakah kamu boleh bagi prom yang jelas ya. But if you do it in English, then you give instruction in English. You can use instruction Malay, but contohnya saya seorang bakal guru nak mengajar Galaxy untuk tahun 5 dalam bahasa Inggeris mudah. Sila berikan idea begitu. Nanti dia akan bagi idea lah. Jadi semua tu kamu simpan sebagai rekod ya. Apabila kamu buat projek, prom-prom yang kamu gunakan untuk hasilkan Gemini semua kamu boleh screenshot. Lepas tu kamu sertakan sebagai lampiran nanti ya. Okay. Okay. Jadi sekarang Darren, can you boleh bagikan itu tajuk? Ada 15 orang atau 16 orang satu tajuk. Can you do that? Oh yeah, so okay. Macam mana? Macam mana kamu mau undi? Kamu mau nombor ke atau minta pelajar pilih? I give Sebab kami ada 21 orang. Oh 21. Dan saya sudah bagikan itu topik. Bolehkah saya refer dulu sebab saya sudah share dalam grup tu. Oh very good, very good. You are very helpful for us. Okay. Dan nanti saya akan. Oh yes. I share. I share ni. Okay, aku share ni. Saya share screen dulu sekejap. So nanti saya akan bagi peluang untuk mereka untuk pilih sendirilah sebab mungkin mereka nak cuba mereka punya yang berminat. Okay. So okay lah, this one I leave it to you all lah to decide. Okay, let me share apa yang Darren tadi hantar ya. Okay, sekejap share, just a minute. Okay, ni dia. Okay, Islamic Civilization 1 orang, Contribution of Astronomy ada 2 orang sini, ada 2 orang, okay, 5. Okay, Explain and the Destruction of the Universe. Kenapa 2 orang sini ya? Expansion and the Destruction of the Universe. Kenapa 2 orang Darren sini? Saya rasa. Expansion 1, Destruction of the Universe 1. Ya kah, begitu kah? Okay, untuk sementara ni kita anggap ini sebagai satu tajuk dululah. Okay. Okay. So lepas tu di mana lagi? Next one is this one. Okay, satu. Okay. Saya rasa tak perlu terlampau pecah lah ni. Yang ni semua satu dot tu satu tajuk lah. Satu dot tu satu tajuk. Okay. Yang atas saja gunakan 2 orang lah. Ini betul. Nombor 4, tajuk nombor 4 tu betul lah. Yang lain semua tu satu dot satu orang sajalah. I repeat again. Tajuk 4 saja yang tadi Darren kata 2 tu betul. Yang lain semua satu orang satu topik sajalah. Okay. So kalau sekiranya ada yang tidak ada tajuk, nanti kita settle kemudian ya. Okay. So how many of you currently 15 kan yang di sini dalam kelas ni? Darren? Ya betul, 15 ya. Oh yang 6 orang tu satu orang confirm lah yang akan join kita kan? Ya, Nicholas betul. Nicholas. Yang lain semua belum tahu lagi? Ya. Okay. So kalau begitu 16 tajuk lah, kita ambil 16 tajuk Sakan ni lah. Okay, good. Okay, so itu adalah task kamu pertama. Pertama kamu buat apa? Kamu sudah tentukan kamu punya tajuk-tajuk ni. Okay. Lepas tu kamu tentukan kamu boleh kaji silibus tahun sekolah rendah. Okey, lepas kamu kaji silibus tahun sekolah rendah, lepas tu kamu boleh hasilkan slide ke video ke yang untuk gunakan Canva dan Gemini untuk produce some digital material untuk sebagai bahan pengajaran Okey, so saya rasa saya berhenti sini dulu untuk kamu tentukan tajuk. So Dr. Adel, are you ready? Tuan Hana, boleh dengar? Boleh dengar. Okay. So, saya sambunglah kan? Okay, thank you so much. Okay, thank you. Alright, so good morning semua.
Okay, saya akan share sekejap. Okay, so semua boleh cuba masuk ke dalam Google Site yang saya berikan, link Google Site. Kalau okay, kamu respon di chat. Okay, okay. So, kalau okay, kamu jawab dulu orang soal. Okay, saya bagi kamu masa 5 minit untuk jawab. Okay, so semua sudah jawab orang soal selidik. Hello, ada orang kan ni? Boleh dengar kah? Dengar. Ada. Okay, semua sudah. Okay, so kita akan tengok Google site tu. Kejap saya cari dulu untuk saya share screen. Google site. Right, so kita pergi page slide. Okay. Okay, kamu boleh tengok slide. Okay, mula-mula kita, okay, boleh nampak sudah slide? Okay, so apa yang saya mau kongsikan pada hari ini ialah bagaimana AI, okay, terutamanya Canva dan Gemini, macam mana dia membantu dalam pedagogi sains. Sebab kamu semua ni adalah bakal-bakal guru sains. Okay, so kita tengok dulu. Okay, seperti yang kita tahu, okay, mata pelajaran sains ni dia ialah satu mata pelajaran yang abstrak kan? Betul ke tidak? Okay, I need kamu punya respon. Saya takut saya tiba-tiba lost connection, saya satu orang bercakap. Okay, so apa maksud sains ini abstrak? Satu mata pelajaran yang abstrak. Apa maksud dia? Ada sesiapa boleh respon? Ada sesiapa? Fong, apa maksud sains itu abstrak? Imagination. Imagination. Abstrak. Okay, ada lain-lain lagi pendapat? Apa tu abstrak? Science is an abstract subject. Selalu orang cakapkan sains ni abstrak, kita tidak boleh, we just can imagine kan? Begitu macam molekul kita tidak boleh nampak secara direct kan semua. Jadi abstrak susah kita mau explain kalau kita tidak kita tidak gunakan alat bantu yang boleh student itu nampak. Okay, so itu maksudnya. Jadi kita sebagai guru, kita punya tugas adalah bagaimana daripada sesuatu yang abstrak itu kita mau ajar supaya student kita boleh faham. Okay, so sains juga, okay, BBM. Okay, hari ini saya mau tu ajar macam manalah buat alat bantu mengajar, bahan bantu mengajar untuk mata pelajaran sains. Okay, so inquiry based learning. Kita selalu sains ini kita punya cara strategi mengajar, kita selalu menggunakan inquiry based learning lah, problem based learning, right? Okay, so next, okay, bagaimana kita mau integrate Canva code dalam kelas sains? Okay, so kita cuba transform the abstract science kepada yang lebih student boleh imagine, alright? Okay, contohnya, so kita boleh gunakan Canva code ni. Okay, dia akan memudahkan kita untuk mengajar sains yang kompleks, yang abstrak ini. Alright, so kita boleh buat penjanaan elemen interaktif. Kita buat simulation. Okay, buat simulation. Kita boleh buat mini game. Kita boleh buat kad impasan. Okay, and then integrasi data automatik dan accessibility seragam. So, banyak yang kita boleh buat ikut kreativiti kita. Okay, melalui Canva code. Alright. Okay, so selalunya kita akan guna Canva code lah. Dalam Canva tu banyak lagi yang kamu sudah mahir gunakan, tapi hari ini kita hanya tumpukan dengan Canva code lah. Alright. So, impact integrasi AI dalam BBM. So, kita tahu sekarang ni AI is sangat widely used. Okay, so kajian menunjukkan penggunaan bahan bantu mengajar visual, interaktif, okay, AI dalam pengajaran STEM meningkatkan kefahaman konsep sains murid sehingga 85%. Betul ke tidak? Setuju ke tidak? Agree or not? Okay? Setuju. Setuju type 1 di ruangan chat, 2 tidak setuju. Okay? So compare dengan traditional. Okay, conventional teaching. Okay, conventional teaching kita cakap saja di depan dengan slide.
Okay, so ini akan menyebabkan student kita kurang fokus, kan? Kurang faham, tidak tertarik, mereka tidak penglibatan. Okay, good. Okay, semua sudah respon kan ni? Okay, yang lain dua kata, tidak setuju. Okay, jadi untuk kita buat satu BBM yang sesuai, yang menarik, selalunya kita perlukan prompt. Okay, kita perlukan prompt. Apa prompt yang sesuai, yang kalau prompt ni, kalau kita buat prompt yang tidak berkualiti, and then kita punya hasil pun kurang berkualiti. Alright, so ini satu lagi perbandingan dia, kaedah membuat BBM. Kalau kita menggunakan traditional way kita buat, kita potong kertas, kita lukis, so itu mengambil masa yang lama. Compare kita guna AI 10 minit, 30 minit sebelum kelas, kita boleh buat satu BBM yang menarik. Terutamanya menggunakan Canva Code. Alright? So, tahap interaktif, okay, kalau BBM tradisional selalunya dia akan statik lah. Tapi kalau Canva, okay, AI, kita boleh animasi, kita boleh dapat respon, dan sebagainya. Alright? Okay. So, masa depan pendidikan STEM berteraskan AI. So, banyak-banyak yang kita boleh buat. Okay, berkaitan STEM menggunakan AI. Jadi, pendidik, okay, kita sebagai guru bukan sekadar penyampai maklumat, tetapi mereka pengalaman pembelajaran yang menginspirasikan sifat ingin tahu murid. Jadi, all the yang kita mau sampaikan, apa yang kita mau ajar, apa yang kita guna BBM di kelas, okay, kita sebagai guru adalah mereka. Kita ialah designer, kita design apa-apa BBM yang menarik untuk student kita. Saya tahu, saya pasti yang kamu semua ni kreatif. Saya selalu sudah nampak, okay, kamu punya hasil-hasil menggunakan AI. So, praktikkan in membuat BBM dalam sains. Alright, so now, marulah saya mau share satu teknik, okay, one teknik untuk membuat BBM sains menggunakan Canva. So, dia punya tips ialah 4 langkah. Okey, iaitu cuba type di ruangan chat apa formula dia, apa formula yang ingin saya share dengan kamu. Code. Cuba type di ruangan chat. Okey, so saya nampak. Okey, CODE, code. Okey, so tips. Okey, satu saya mau ajar. Okey, bagaimana bahan bantu pengajar site. Okey, CODE. Okey, apa itu C ialah konteks. Okay? Saya sudah sediakan di sini. C ialah konteks ataupun peranan. Okay? Kita tetapkan peranan AI sebagai pereka BBM ataupun aplikasi sains. Okay? Kita bagi dulu dia peranan. And then O ialah objektif. Okay? Objektif ini kita perlulah cek di SKP. Kita jangan sembarangan saja. Okey, kita boleh nyatakan tajuk, sains dan objektif pembelajaran secara khusus. Contohnya kamu mau ajar apa? Contohnya mungkin hukum tuas, okey, fasa bulan, okey. Kita bagi spesifik apa kita punya objektif, topik. Alright, and then D ialah design. Apa design yang kita mau buat? Apakah kita mau buat simulation, kita mau buat drag and drop, calculator ataupun quiz, kita tentukan. Okey, kita tentukan itu dalam D. Lepas itu yang terakhir ialah E, evaluation, maklum balas. Okey, sertakan maklum balas. Okey, so CODE clear? Jelas? Okey. So, tips penting dia dalam prompting, okey, gunakan istilah sains SKP. Okey, maksudnya kita betul-betul rujuk di SKP kita apakah kata kunci rasmi. Okey, kalau penyejatan, kondensasi, tengok buku teks balik ataupun di SKP supaya AI itu faham, right? And then tetapkan sasaran murid. Okey, kita tetapkan TP ataupun murid tahun berapa ataupun mungkin kita mohaskan murid yang bermasalah, murid yang lemah, murid yang pandai. Sebab BBM yang kita gunakan ataupun soalan-soalan kita adalah bergantung kepada tahap murid kita. Alright? Sasaran kita. Minta respon visual dan interaktif. Kita meminta teks sahaja. Kita boleh tulis sana. Oh, saya mau animasi yang ringkas, saya mau animasi yang
Contohnya mungkin saya mau buat kucing, tema, and then kita letakkan apa-apa yang kita mau secara spesifik. And then kita uji dan baiki. Okay? Dan seterusnya ialah integrasi maklumat balas instan. Jadi kita bagi maklum balas. Okay, kalau salah jawapan yang dipilih, then kita terus bagi, maksudnya kita punya bahan bantu tu bagi tahu, oh jawapan ni salah. So, student itu bila gunakan BMP secara kendiri, dia orang ada respon direct kah? Alright, jelas? Sebelum kita try, okay. So, ini, okay, daripada Canva code, kita boleh buat widget. Okay, kita boleh buat widget, kita boleh buat calculator, simulasi, ataupun kita boleh buat kad imbasan dan sebagainya. Alright? So, boleh open kamu punya Canva, sedia? Boleh buka Canva? Okay, boleh buka Canva. Okay. Sudah buka? Okay, good. Okay, now saya mau kamu try. Okay, kamu try ini saja. Saya letak di ruangan chat the prompt. So, itu contoh prompt. Kamu boleh buat begini. So, kamu try dulu ini, dia tengok apa hasil kamu dapat. So, kita gunakan teknik code. C-O-D-D-E. Okay, saya mau kamu try sekarang. So, yang pertama itu kita buat widget simulasi. Okay, semua sudah try? Saya mau tengok Okay, apa hasil kamu dapat? Okay, so apa hasil? Sudah dapat hasil? Okay. So, sekarang ni saya bagi kamu satu link whiteboard. Okay. Paste kamu punya hasil daripada demo ini di sticky note. Okay. Alright, saya tunggu. Saya mau tengok apa yang kamu buat. Cikgu dia dapat buka. Okay, sudah. Saya sudah buka. Sudah dapat? Sudah, I cikgu. give you. Okay, boleh sudah kan? Okay, so daripada sini kita boleh tengok apa kamu buat daripada demo punya. Okay, demo. Okay, and then saya akan bagi lagi. Kamu boleh try. Okay, kamu boleh try juga. Kamu boleh try ini. Ini kedua ialah contoh kita buat Raja Interaktif. Okay, Raja Interaktif. Apa ini ya? Okay, try. Kedua punya lah. Kamu boleh try ya. Demo dia. Kamu boleh try ya. Kamu boleh try. Satu kamu letak di Canva, satu di Gemini. Tengok hasil dia macam mana. Okay? Boleh try ya. Kamu try satu daripada satu prompt ini, contohnya prompt nomor 1, widget ini, kamu buat satu di Canva Code, satu kamu buat di Gemini. Kamu tengok hasil dia, mana yang satu menarik. Okay? So, contoh prompt ketiga ialah lain lagi. Okay? Saya ada kasih kamu 3 contoh. Okay? Kamu boleh try. Okay, okay, saya cuba buka hasil kamu. Samakah kamu buat punya? Ya. Kenapa ini ada yang saya tidak dapat buka? Pastikan saya boleh buka. Kamu ada berapa semua di dalam ni? Student 19? Tuan satu. Sekarang ni setting 3D hanya 19 yang jawab. Ivy, saya try copy kamu punya link, saya tidak boleh buka. Not found, dia bilang. Jawab di pre ya, di pra. Post nanti kemudian pra dulu set Xiao punya link
Okay, so sekarang ni Xiao, cuba kamu share kamu punya hasil. Kamu boleh share screen, Xiao? Okay, saya nampak sudah Xiao punya. Okay, good. Ada tenggelam timbul kan, Xiao? Okay. Ada try kah, Xiao? Xiao, cuba kamu try guna Gemini lagi. Guna prompt yang sama, kamu try Gemini juga. Okay. Oh, oke, nanti ya. Okay. Saya stop sharing, kamu share. Jadi kita mau tengok siapa mau share dia punya hasil, boleh share. Okay? Okay. Cikgu, ini Gemini punya. Ini Gemini punya. Okay? Boleh try berfungsi ke tidak? Okay. So kamu boleh tengok kan bila kamu ajar student kamu, so mereka boleh nampak. Betul ke tidak? Alright. So diorang akan, kamu tidak perlu lagi pergi cari beaker semua, batu semua. Okay? So kamu boleh buat secara digital dan mereka nampak kan? Alright, good. Okay, cuba lagi yang lain. Macam mana? Cuba. Cuba share. Okay, lepas ini saya mau Rona pula share. Nah, coba Rona. Okey, cikgu tunggu sekejap. Okay, siapa lagi mau dulu kasih tengok mana tahu ada yang menarik. Okay, so kamu sudah cuba kan menggunakan CO, context, objective, okay, design and evaluation. Okay, COD ini, tips ini untuk buat PBM. Tapi kamu boleh buat benda lain ikut kreativiti kamu. Ya, ini hanya contoh. So kamu gunakan tips COD ini untuk buat PBM lain. Okay. Macam ini. Oh, ini hasil kamu. Pakai apa ni, Rona? Ini pakai apa, Rona? Canva. Oh, Canva. Okay. Berfungsi ke tidak? Ya, berfungsi. Okay, good. Okay, so Raja tu fungsi dan lain tidak berapa. Okay, thank you Rona. Kita minta satu orang lagi. Yang lain sudah tidak mau ini lagi. Okay, trial lain lagi. Jangan air lagi. Okay, siapa lagi? One more. Satu lagi kita tengok siapa punya hasil. Kita pilih si Cing lah. Cing mana Cing? Cing mana? Sini cikgu. Okay, cuba tunjukkan kamu punya hasil. Belum siap cikgu. Lain tidak baik cikgu. Kamu Yang di mana? ketiga itu belum. Saya di pertama. Oh, di pertama. Okay. Maaf cikgu. Okay. Okay, yang lain siapa? Okay, Fong? Sudah Fong? Okay, sudah? Ya, sudah. Okay, coba share. Tunjukkan. Kamu Saya nanti ya. Kamu di mana semua? Kamu semua di mana? Pasal-pasal bulan. Okay, ini pakai apa nih, Fong? Ini pakai Canva AI. Okay, pakai Canva. Okay. Berfungsi? Oh, good. Alright. Apa lagi dia boleh buat? Oh, dia ada langkah tua yaitu mula quiz. Kan ada quiz, ada fasa dia kan. So mesti setiap daripada kamu berbeza-beza hasil dia kan, walaupun menggunakan prompt yang
Excuse me. Alright, okay. Madam mencelah sedikit. Okay, di dalam in-call message itu ada link di Google Drive. Jadi apa yang kamu hasilkan, sila muat naik ke the Google Drive tersebut. Oh, apa Puan Lo. Ya. Oh, tugasan diorang yang diorang lead test di sana. Ini demo. Nanti saya bagi diorang satu lagi arah. Diorang okay. Alright. Lepas saya mau share. Lain tidak berapa okey ya. Saya akan share dulu. Saya akan share dulu. Ada dapat share screen. Okey, sudah nampak semua apa yang saya share? Ya. Okay. Boleh nampak kah? Sorry, lain tidak okey di sini. Jadi, Boleh. boleh nampak kan? Okay, alright. So, lain tidak okey. Okay, so tugasan kamu ialah, sekarang ini Anda dikehendaki membina satu bahan bantu mengajar sains digital interaktif yang boleh digunakan pakai untuk praktikum atau bila-bila untuk mengajar sains menggunakan Canva Code, dengan mengaplikasikan formula code. Kamu buat dua. Satu guna Gemini, guna prompt yang sama yang kamu buat, jangan guna prompt demo ikut kreativiti kamu. Buat guna prompt yang sama, satu guna Canva, satu guna Gemini. Tapi prompt satu saja. Tapi prompt kamu sendiri ikut kreativiti kamu. So mula-mula kamu pilih dulu topik di SKP Science apa. And then langkah kedua, kamu tulis prompt struktur. Kamu boleh buat kamu punya prompt. Kamu punya prompt macam yang cara saya tadi. O apa, I apa. Nanti saya akan sediakan tempat untuk kamu set hasil kamu dan juga prompt. Saya akan sediakan Google Doc untuk kamu tarik. Jelaskah? Kami akan kamu masa untuk Ya. boleh? Alright. Nanti saya akan send juga. Saya akan send dengan saya akan letak ini Canva di itu Google Site. Jadi kamu kena siapkan ini sekejap Pak. Sufi, sebelum jam berapa? Sebelum jam 4:30 hari ini. Nanti saya akan bagikan itu Google Doc semua di Google Site. Kamu akan cek Google Site saja. Jelas. Ini kelas kamu sejak ini satu kelas Fong. Sorry ya, nanti saya standby. Fong, ini kelas kamu sejak? Dengan ST3N Science. Alright. So apa-apa kamu cek di Google Site. So pastikan DPM yang kamu hasilkan itu menepati ciri-ciri CODE dan sesuai untuk digunakan dalam PDP. Alright. So sebelum saya tinggalkan kamu untuk buat ini, kamu jawab dulu itu soal selidik pos sekarang. 5 minit sebelum saya bagikan sesi ini balik kepada Encik Santana lah. Kalau ada lagi kamu masa 5. Boleh saya tahu berapa orang student? Mr. Santana ada lagi mau sambung nanti? Ada lagi? Tidak ada. Tapi cuma pesanan saja. Tidak sudah. Alright. So kamu jawab tu soal selidik 5 minit. Puan Lo pun kalau ada. Mungkin ada pesanan dari Puan Sofiana. Kalau sudah siap semua itu, nanti pelajar boleh pergi klaim buku nota di JKE lah. Buku nota untuk ini. Next. Yang hantar, mesti siap dulu hantar. Nanti kita akan cek lah. Sebenarnya pesanan di sana ialah kita perlu ambil gambar grup ini
untuk Yes. semua orang. Okey, kita tunggu Okey. diorang siap jawab dululah soalan tu, soal selidik. Okey, sekejap. Kalau siapa sudah siap jawab, boleh tekan 2 di ruangan chat. Okey, maksudnya sudah jawab lah. Pre and And- post dia sudah jawab. Nanti ambil gambar dia bilang. Ambil gambar. Ya, ya. Nanti Jangan sudah keluar dulu, diorang ambil selesai, gambar. kita ambil gambar. Ya, jangan keluar. Saya bagi diorang masa 5. Boleh saya tahu kah berapa jumlah student yang sepatutnya hadir? Totalnya 21 orang. Apa? 21 orang semua student. Okey, nanti saya cek. Ada 21 kah tidak? Tapi ada yang sharing because STPM dia belum ada ID delima, jadi dia orang sharing. Oh, diorang sharing. Ya, 15 tu the confirm lah Google yang Form- pelajar kita. But the Google Form diorang can answer even Ya, email mungkin. pribadi. Ya. So I Okay. must get 21 respon lah. Okey, kamu boleh pakai pribadi. Kepra baru 19 respon. Siapa lagi rasa-rasa dia belum apa? STPM sudah ada di sini. STPM ada di sini. Ada di sini. Jadi saya ada 21 lah. Post, orang post belum lagi ada orang jawab. Daripada Google Site tu yang di sebelah tu, post. Nampakkah tu soalan daripada Google Site? Ada nampak? Ada. Sebab baru 3 respon. Okay. Tengok balik itu Google Site tak? Ada tu dua-dua di sana. Okay. So sementara kamu jawab tu, kita ambil gambar lah kan? Miss Santana yang ambil. Okay, sekejap saya saya stop sharing dulu. Ya, boleh ambil gambar. Ya. Ya, sambil diorang jawab kan? Okay, boleh buka kamera. Sesantana, saya keluar balik. Okey, kejap. Okay. Darren mau ambil gambar Cari dulu. atau saya pakai laptop saya? Oh, sir, saya Oh, pakai kamu handphone. orang di kelas sekarang. Yang kongsi ID itu join sama-sama. 你们现在全部 belum 在 kenal 班上来。 lagi. 老师，对，我们在榜上的。 Oh, okey. Oh, kamu di kelas kah sekarang? Ya, kami di kelas. Di kelas. Oh, okey. Mana Nicholas? Saya belum kenal lagi dia. Sini, cikgu, sini. Mana? Nicholas. Oh, okay. This is our new friend, ha. Hello. Yes. Hello. Ada berapa orang baru? Okey. Sudah? Boleh ambil gambar? Okey, kita ambil gambar dulu. Liu, kenapa kau punya wajah lain? Liu Junyang. Kenapa kau terbang-terbang? Dinosaur. Okey. Lo, boleh buka kamera lo? Lo, buka kamera. So make sure semua buka kamera. Okey. Semua sudah? Okey, kita ambil gambar ya. 1, 2, 3. Siap, saya share dulu Darren, boleh kau ambil gambar juga? Ya, kamu pun boleh ambil. Fong, ambil nanti boleh post, Fong. Jing, kau di mana? Sini ba, cikgu. Angelina, Lim. Rona, kenapa nampak kawan-kawan di belakang? Rona, okey. Okey, tolong ambil gambar. Siapa lagi boleh? Darren, can you take a picture? Is that possible? Okay, I take one more. Okay, one more. Freestyle. Okay. Saya rasa saya sudah ambil. Okay. Saya rasa itu sajalah. Okay, saya rasa itu saja. Done? Everything done? Kejap. So, ada. Sudah ambil gambar? Sudah. Tapi kalau ada yang kawan ambil boleh Okay. Jadi peringatan jadi antar sebelum 4.30 dan kamu boleh buat mana-mana tajuk lah. Not necessary tajuk yang saya hantar. You can choose any topic. Dan juga claim kamu punya buku nota seperti Puan Lu kata. Boleh claim buku nota kalau sudah hantar. Okay. So saya rasa itu saja. Thank you for Puan Lu, Dr. Adel, and all of you. So thank you so much. Okay, kita jumpa lagi Bye. Bye-bye. Thank you. Jangan dulu keluar. Jangan Jangan dulu keluar. Jangan keluar dulu. Saya pun itu borang belum cukup. Pre pun belum cukup. Form 21 Yang STPM Fong, STPM juga satu kelas di tempat kamu. Darren, ada berapa STPM di tempat kamu sekarang? 21, cikgu. Oh, sekarang kamu ada 21 Ya, Okay. betul. Make sure yang 21 orang jawab pre-test and post-test.
Dah Okay. Okay, make sure. Okay. Sekarang berapa sudah repair dia? Okay, sekarang saya cek dulu sebab line very slow. Baru 6. Pre-test and tadi post-test 19. 19. Post baru 6. Okay. So kamu boleh pakai ID sendiri atau ID dah 5, mana-mana ID. Mrs. Santana sama Puan Lo, kalau Ya. kamu mau keluar boleh saya tunggu dia orang. Okay. Okay, Okay, thank you. so much. Thank you so much. Okay, thank you, Dr. Adele, thank you, Santa, thank you. Okay. Okay, so nanti kamu akan cek itu Google Doc di site di Google site. Nanti saya bagi tahu. Fong, kau buka dulu kamera. Kamu buka dulu kamera semua. Okay, Nadia. Fong, di mana? Nadia, Okay, Nadia. Fong, itu matrikulasi dia satu kelas sama kamu kah? Dia akan join kamu, begitu kah? Anija. Dokter boleh ulang sekali lagi. Aku boleh ulang sekali lagi kak? Matrikulasi akan masuk kelas dengan kelas Fong kah? Kamu gabung kelas kah sudah sekarang? Kamu bergabung? Kami sekarang gabung dengan Sains STPN dalam satu kelas. Tapi sekarang Nicholas saja yang akan gabung dengan kelas kami Sains Edukasi. Macam mana? Cikgu dapat dengar kah? Putus-putus, saya tidak paham. Cikgu, kelas kami bagi Sains Edukasi hanya Nicholas saja yang akan join kelas kami. Tapi sekarang kami gabung kelas dengan Sains STPN untuk join BenQ ini. Oh, okay. Masih asing-asing lah sebenarnya. Okay, so now saya akan lepaskan kamu untuk buat itu tugasan macam saya cakap tadi. Okay, so saya akan pastikan kenapa 21 lah, 21 produk dari kamu. Okay, satu prompt kamu hasilkan sendiri and then kamu buat satu hasil dia dari Canva dan satu di Gemini lah. Kita mau tengok dia punya produk akhir dia. Okay, jadi nanti saya akan bagi kamu Google Doc. Kamu paste itu link di sana. Okay, jelas? Okay, dokter. Fong, kalau saya bagi kamu bahan daripada message, itu link, itu matrikulasi, kamu boleh bagi diorang juga. Diorang ada... Mereka STPN. Diorang, kamu tidak kontak diorang lah. Dan mereka sudah dapat itu link. Sudah apa? Mereka ada link itu sudah kami sudah share dengan mereka. Kalau apa-apa kamu boleh bagi tahu diorang juga lah kan? Ya. Okay, alright, okay. So kamu buat, nanti apa-apa saya akan kontak Fong alright? Okay, kamu buatlah. Okay, before 4:30 siap, baru kamu boleh ambil redeem itu token Okay, bye-bye. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.